Cumanya saya nak hurai sikit tentang Al-Imam At-Tabarani rahimahullah, iaitu Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Supaya kalau kuliah nak main ni saya tak payah hurai tentang dia. Ni adalah merupakan orang Palestin. Dia ni adalah dilahirkan di Palestin. Satu orang yang saleh, alim, banyak hadisnya, luas ilmu pengetahuannya. Dia lahir pada tahun 260 dan meninggal pada tahun 360. Dia ni bermimpi beberapa kali bertemu dengan Rasulullah. Dalam salah satu mimpi dia itu, dia mimpi melihat Umar bin Khattab berada di dalam istana mahligai. Jadi oleh kerana dia tengok Umar bin Khattab berada dalam mahligai itu, ketika itu dia dalam keadaan susah hati ataupun keadaan runsing. Lalu dia mendengar Umar bin Khattab membaca satu doa yang dia dengar Umar bin Khattab baca. Dia dengar Umar bin Khattab baca, Allah makfini ma ahammatni, atau Allah makfini ma ahammani wa ma la ahtammu bihi min umuri dunya wal akhirah. Allah makfini ma ahammani wa ma la ahtammu bihi min umuri dunya wal akhirah. Allah makfini, ya Allah cukupkanlah aku, tolong aku, ma ahammani, apa yang merisaukan aku, wa ma la ahtammu bihi, apa yang aku tak risau tentang dia, min umuri dunya wal akhirah, daripada urusan dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Dia minta Allah tolonglah, bantu dia, selesaikan masalah dia, apa yang dia rusing, dan juga apa yang dia tak rusing. Mungkin kita tak rusing satu benda, tapi benda tu masalah, cuma kita tak fikir je. Katakanlah mungkin ada satu masalah, tak sampai berita tu kat kita, kita pun tak fikir, tapi ia satu masalah. Jadi di dalam mimpi dia dengar Omar baca doa ni. Sebenarnya doa Allahumma kfini ma ahammani wa ma la ahtammu bihi ni ada di dalam beberapa lafaz hadis doa, walaupun sanadnya itu agak tidak begitu kuat, tetapi ini ada dalam lafaz-lafaz ni. Maka seorang tu bolehlah dia berdoa. Doa ni luas, walaupun tak ada lafaz Nabi pun kita boleh doa, iaitu ya Allah, bantu aku, selamatkan aku, selesaikan urusanku, cukupkan urusanku mengenai apa yang aku runsing mengenainya dan apa yang aku mungkin tidak runsing mengenainya, tapi daripada urusan dunia dan akhirat. Dan At-Tabarani ni, pasal apa Tabarani? Pasal tasik Tabari di Palestin itu. At-Tabarani daripada Palestin dia pergi ke Mesir, ke Hijaz, ke Yaman, ke Jazirah Arab, ke Iraq, sehinggalah dia menjadi alim besar. Dan insya-Allah kuliah akan datang kita akan hurai tentang hadis dan insya-Allah.